Wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma. Saya Nur Shifah Syazwana binti Muhammad Amir, murid dari kelas 6 Universiti Malaysia. Berdiri saya di sini pada hari ini untuk menyatakan mengapa saya layak dipilih sebagai ahli jawatan tertinggi pengawas. Sebagai murid yang berdisiplin, berdedikasi dan bertanggungjawab, saya percaya bahawa saya layak dipilih sebagai pemimpin yang berketerampilan dan dapat membantu guru-guru serta rakan-rakan. Antara kejayaan yang telah saya capai ialah saya pernah mendapat anugerah pengawas KAFA pada tahun 2025. Saya juga pernah mendapat 7A dalam percubaan UPKK. Selain itu, dalam bidang kurikulum, saya juga pernah menyertai pasukan bola tampar, bola baling dan bola jaring yang mengajar saya erti berpasukan. Saya juga pernah mendapat anugerah pelajaran terbaik pendidikan jasmani yang menandakan minat saya dalam bidang sukan. Saya berjanji akan melakukan tugas yang telah diamanahkan dengan baik dan berdisiplin. Saya percaya bahawa saya layak dipilih sebagai pemimpin yang baik, yang bertanggungjawab. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Nur Shifah. Nur Shifah, boleh tak ceritakan sedikit apakah kesalahan yang selalu dilakukan oleh murid-murid sekolah ini ketika menyanyikan lagu-lagu patriotik dan lagu apa? Kesalahan yang selalu dilakukan oleh pelajar ketika menyanyikan lagu patriotik. Pelajar selalu bersembang dan melakukan Pelajar tidak berdiri tegak ketika menyanyikan lagu patriotik dan selalu bersembang. Okey, baik. Sekiranya berlaku perkara tersebut, apakah tindakan kamu? Tindakan yang saya akan lakukan, saya akan menegur dan saya akan memberitahu cara-caranya. Okey, baik. Dalam bulan puasa ni, adakah anda menyertai diari Ramadan? Saya tidak menyertai, tetapi saya tahu bahawa saya tidak menyertai diari Ramadan. Okey, baik. Adakah anda teruskan walaupun tak menyertai tersebut, tetapi adakah anda terus membaca Al-Quran di rumah sendiri? Saya teruskan untuk membaca Al-Quran di rumah sendiri sehingga khatam pada bulan Ramadan ini. Dah khatam dah? Dah. Okey, baik, tahniah. Ucapkan itu saja. Terima kasih.